what to do to blow my mind. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm starry-eyed. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste. Assalamualaikum. Inal? Oh Inal, mana dia? Tadi masa discussion tak ada. Ya. Assalamualaikum Inal. Salam Norma. Kamu beli ni apa tadi? Tadi saya balik Maxine. Oh, patut saya tak nampak kamu kat discussion tadi. Awal ni kau balik. Sebab adalah sesuatu jadi kat saya. Anu ada masalah apa? Sebab saya tengok Anu daripada pagi tadi macam tak ada mood. Selalu kan Anu cuy je. Bukan Norma. Macam ni malam tadi saya adalah post satu video ni kat TikTok. Okay. Video tu pasal saya punya achievement. Kita dapat dekan seni. Saya post saya dekat TikTok. Lepas tu adalah hamba Allah ni, dia komen macam ni. Cuba tengok. Kenapa dia komen macam tu dekat post kamu? Ya, bila dia komen macam ni, saya rasa macam saya insecure. Saya rasa saya tak layak ke? Saya dah tak semangat dah nak belajar. Saya tak tahu sebenarnya apa masalah orang tu komen dekat posting kamu lah. Saya rasa dia tak patut pun buat macam tu. Kalau bukan kat kamu pun, dekat orang lain pun dia tak boleh buat benda yang sama. Sebab macam kamu cakap, kamu insecure dan benda tu akan lagi kurangkan confidence kamu untuk ketengahkan kerjaan kamu sebenarnya. Bila dia komen macam ni, dia akan buat kamu hilang fokus. Sebab kamu mesti kamu akan terfikir sangat kamu komen ni. Okay lah, macam mana? Saya rasa tak apa kalau kamu nak sedih sebab benda ni. Saya faham kita manusia kan. Tapi kamu jangan terlalu fikir. Kamu fokus pada diri kamu dulu. Dan saya rasa buat masa ni abaikan je dia. Kalau tak, pergilah kat kamu. Dia komen macam tu, tapi efek pada kamu tak fokus dalam kelas. Saya rasa tadi kamu dekat kafe pun tak makan. Jadi dah melibatkan kesihatan kamu pula. So saya rasa abaikan je dia. Dia ni sebenarnya saya rasa dia kurang kasih sayang. Okay, jadi bila kejadian kamu tu lalu dekat dia punya FYP, dia lah yang insecure sebenarnya. Kamu nak tahu tak? Sebenarnya sebalik dunia digital kita daripada telefon kita ni, sebenarnya kadang kita lupa yang kita ni manusia yang ada perasaan. Hari tu saya ada pernah terbaca, saya ada screenshot sekejap Okay, Rasulullah SAW pernah pesan, Muslim yang sebenar ialah bila orang lain selamat daripada lidah dan tangannya. Sebab zaman sekarang, tanganlah akan bercakap mewakili mulut kita. Dan sebenarnya dia lupa yang tangan ni juga akan disoalkan di akhirat nanti. Jadi sekarang ni, jangan saya sedar lagi. Okay? Okay Norma, thank you. Saya happy sebab Norma bagi nasihat macam ni kat saya. Kalau tak, memang makin lama saya rasa mungkin saya akan buat sesuatu yang saya tak expect, yang luar jangkaan saya juga. Faham. Thank you Norma. Okay dah, nanti kita pergi kelas bersama, okay? Okay, saya baca cerita dia balik. Kadang-kadang kita terlalu cepat menghukum orang lain sampai lupa kita sendiri pun akan dipersoalkan nanti. Allah tak suruh kita jadi hakim dalam hidup sesiapa. Sekarang ni, dakwah bukan cuma atas pentas, tetapi juga melalui cara kita bercakap dan menulis dekat media sosial. Satu komen negatif mungkin nampak kecil bagi kita, tetapi boleh jadi sangat berat untuk orang lain sampai buat dia hilang semangat ataupun lagi teruk depresi. Dalam masa yang sama, satu kata-kata baik dan sokongan yang ikhlas mungkin boleh menyelamatkan seseorang daripada rasa putus asa. Sebab itu, sebelum naik apa-apa, fikir dulu
sama ada perkataan kita menyakitkan ataupun menenangkan hati orang lain. Jom jadi sebab orang yang rasa dihargai dan tenang, bukan jadi punca mereka menangis dalam diam.